Okey, hello, assalamualaikum abang kakak dia. Hari ni saya berada di tapak Kubur Panjang Pasir Mas. Rumah di belakang saya ni keluasan dia 1,500 kaki. Ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Jadi abang kakak dia kena stay tune pasalnya kita nak review so bahagian dalam rumah ni dah. Okey, terbaik set kita. Okey, jadi abang kakak dia ni pada kawasan depan untuk rumah di Kubur Panjang dah. Jadi abang kakak dia tengok rumah ni ketinggian ground dia 3 kaki. Depan ni untuk rumah request untuk nak buat beranda. Ni untuk pada pandangan bahagian depan dia lah. Nanti kita akan review pada bahagian dalam dia. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu rumah ni dalam progress untuk nak pasang siling kapur. Dan di depan ni untuk safety door ni adalah penambahan daripada dua rumah kita lah. Okey, abang kakak dia ni pada kawasan dalam rumah lah. Okey, sekarang ni saya berada kawasan living area. Living area dan juga family area, di mana keluasan kedua-dua ni adalah 15 darab dengan yang besar kedabak lah untuk rumah ni dengan saiz 1,500 dah. Jadi kita nak pergi tengok bilik master dulu. Okey, jom ikut saya. Okey, untuk bilik master ni pun keluasan dia 15 darab dengan nebelah. Dan dia ada satu tandas lah dekat sini berukuran 5 kali 7 panjang dia dah untuk bilik dan juga tandas master bedroom. Seterusnya pula kita nak tengok bilik nombor 2, 3 dan 4. Jadi ni bilik nombor 2. Untuk pengetahuan semua, bilik nombor 2 dengan nombor 3 ni dia buat satu tandas, dia buat share lah dekat sini. Sana bilik nombor 3 dah. Untuk ukuran dia 11 kali dengan 11. Bilik nombor 2 dan juga nombor 3. Tandas serupa juga 5 kali 7. Ni bilik nombor 3 dah. Okey, seterusnya bilik nombor 4 ni dia kecil sikit. 10 kali dengan 11. Untuk bilik nombor 4. Dan dia ada satu tandas. Tandas ni pun dia buat share juga. Dia daripada luar kita boleh masuk ke dalam. Daripada bilik pun boleh masuk ke dalam juga. Dan kita akan pergi kepada final part lah, iaitu kawasan kitchen area. Okey, kita sambung dengan bahagian kitchen. Untuk bahagian kitchen ni keluasan dia 15 darab dengan 11. Dekat sini dia ada bahagian laundry lah untuk nak basuh baju. Dan di sini kita ada tabletop sepanjang 10 kaki. Kalau tak silap saya, tabletop ni rumah dia buat penambahan lebih kurang dalam 4 kaki ataupun 5 kaki dia buat penambahan tabletop ni. Tapi untuk package 1,000 kaki ke atas kita bagi tabletop 10 kaki panjang lah. Okey, jadi untuk itu sahaja rumah yang saya review di site Kubur Panjang Pasir Mas. Jadi hok mana nak bina rumah atau tanah sendiri boleh hubungi saya. Okey, boleh kontak kita daripada tim Asofia Properties. Okey, nombor ada dekat bawah ni dah. Nanti admin kita akan masuk nombor, boleh pakai tiket, boleh WhatsApp nombor tu belakang. Untuk bina rumah di atas tanah sendiri, Kelantan besuk dan jetih, harga RM114 kaki. Terbaik set kita. Bye bye. Assalamualaikum.